Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada dekat layang-layang kampung tersusun layang-layang. Ini hari ada satu lagi rumah yang dah siap. Rumah ni ada 4 bilik. Dia punya saiz dia anggaran dalam 50-30, 50-35 kalau tak silap. 50-40 ke 50-35 lah. Dia punya buka dia ni. 50-35. Dia punya kos ni anggaran dalam 235,000 dengan spek yang macam ni. Spek ni atap gajah. Dia guna atap gajah. Spek atap gajah. Ada 4 bilik. Okey, jom kita tengok dalam. Okey, macam inilah. Keadaan rumah tu sekarang ni. Hari ni last ni. Hari ni nak kerja-kerja bersih lah. Kerja pembersihan. Okey. Dia punya pemilihan warna tingkap ni. Warna dia hijau transparent. Lepas tu dia punya frame dia warna coklat gelap. Okey. Macam inilah dia. Atap gajah. Ada 2 color tone, putih dengan grey. Dengan harga 230,000, insya-Allah boleh dapat. Okey. Ini cuci lah ni. Ni yang special lah ni, kita bagi security door ni memang kita bagi free Kalau buat dengan kita akan bagi pintu ni security door cuma. Okey, ni bahagian ruangan beranda dia lah. Ruangan beranda. Tingkap ni semua custom lah. Owner punya request lah nak custom. Sorry lah, ni tingkap kali hijau cair, bukan transparent lah, hijau cair. Okey, dan siap dengan lampu. Lampu cendela ni dia beli sendirilah, kita pasangkan. Lain-lain semua dah termasuk lah. Lampu downlight ni, lampu dinding ni, lampu tiang ni kita dah bagi dah. Ni keadaan luar lah macam ni. Depan dia. Depan dia macam ni, depan dia. Kalau tengok jauh sikit lah macam ni lah. Ini dekat layang-layang. Layang-layang. Kampung Desa Tersusun ke apa nama kampung ni. Ni. Okey. Itulah dia rumahnya. Okey, kita masuk dalam pula. Anggaran rumah ni dalam 5 bulan lah. 5 bulan. 5 hingga 6 bulan lah. Okey, kita masuk. Assalamualaikum. Ini rumah pencen. Rumah dah bersara lah, rumah bersara. Okey, ini bahagian ni ruang tamu lah. Okey, ni ruang tamu. Okey, tengok apa yang kita bagi kat sini. Ruang tamu kita ada dah lampu masuk dengan kipas, lampu downlight kita dah bagi. Tapi yang ini cendela ni dia lain lah, dia beli sendiri, kita tolong pasang. Okey, yang lain yang asas ni kita dah bagilah. Dengan mozaik lantai 2x2 untuk ruang tamu. Okey, dalam kita bagi cat warna putih saja. Dalam spek kita bagi cat warna putih. Okey. Ini bahagian ruang tamu. Dah siap dengan aircon. Kita dah bagi point aircon lah, plug. Ni aircon owner beli sendiri. Kita boleh tolong pasangkan. Okey. Ini bahagian ruang tamu lah, ruang tamu. Besar ruang tamu dia. Okey. Okey, kita pergi ke bahagian dapur pula. Okey, ini bahagian dapur. Okey, ini bahagian dapur. Inilah dia, bahagian dapur dah siap semua, mozaik semua, tabletop, wiring, lampu semua. Okey, ni tabletop dia. Ni tabletop ni owner beli sendirilah. Ni khas dia order sendiri. Ni semua design tabletop ni owner punya pilihan lah. Dia yang nak macam ni kita buatkan. Dah termasuk dengan plug pun ada lah, kita dah bagi plug sini. Plug ada. Okey, ni bahagian dapur.
bahagian dapur, dan juga boleh buat ruang makan kat sini lah. Ni pun bahagian dapur dan ruang makan, boleh letak meja sini, meja makan. Lepas tu ini tandas, tandas untuk tamu. Tandas tamu dengan pintu ni kita dah bagi pintu bifold. Ini pintu bifold, dalam package kita bagilah. Untuk pintu bilik ada beberapa pilihan macam ni, boleh pilih lah pintu bilik ini standard package. Kita akan cuma bagi ketinggian dinding tile ni 5 kaki lah standard. Ni dah termasuk toilet bowl, dia punya pipe ni, sinki kita bagi basin yang biasa punya. Ni owner beli sendiri. Macam ni lah keadaan dalam ni. Dah ada plug untuk water heater pun kita dah bagi. Lampu dah ada semua lah ni. Ini pemilihan mozaik ni semua custom lah, boleh pilih sendiri. Ini bahagian ini bahagian dapur basah. Yang ni bahagian dapur. Ni dapur jugalah, ada 2 dapur dah ni. Satu dapur luar, satu lagi dapur dalam. Dalam tak ada masalah. Dalam ni untuk basuh-basuh je. Ini bahagian makan lah ni. Bahagian dining, makan-makan, basuh-basuh tangan kat sini. Yang kat sini bahagian masak. Ni ada dapur, ada sinki juga. Dah termasuk semua tabletop dengan exhaust fan kita dah bagi. Lampu kipas pun dah pasang semua. Ini bahagian dapur luar lah, dapur luar, bahagian masak. Ni bahagian dapur masak. Lepas tu pintu ni bahagian belakang ni kita bagi depan je, yang belakang ni tambah lah. Dia nak tambah, dia kena ni lah, kena keluar duit lah. Bahagian ni dia tambahan lah ni tambahan. Ni boleh jadi bahagian ruang keluarga, ruang solat ke, boleh sini. Lepas tu kita pergi bilik ini kita pergi dekat bilik master dululah. Master. Ini bilik master bedroom. 2, 4, 6, 8, 10. Ini ukuran dia dalam 12 kali 11 lah bilik ni. Bilik master ni. Ni master bedroom. Siap dah, point aircon dah ada, kipas lampu dah ada, plug semua dah ada, cat warna putih semua dah siap. Mozaik pun dah siap pasang 2x2. Ini tandas dia lah. Tandas pemilihan sendiri. Dalam macam ni lah dalam dia macam ni. Masuk komplit semua lah kita bagi. Toilet bowl, basin semua dah ada. Ini toilet master. Ini master bedroom. Kita pergi ke bilik nombor 2. Ini bilik nombor 2. Lampu kipas semua plug dah masuk inilah dia. Langsir pun dah pasang, plug point dah pasang. Semua plug dah ada semua dah. Plug aircon, plug point semua dah ada. Tu. Ini bilik nombor 2. Kita pergi pula bilik nombor 3. Ini bilik nombor 3. Ukurannya dalam 10x10 bilik ni. 10x10. Ada plug aircon dah ada. Plug point dah ada. Semualah lampu semua dah siap lah. Lampu kipas semua dah siap Bilik nombor 2. Kita pergi pula bilik nombor 3. Ini bilik nombor 3. Ni bilik nombor 3 ni macam ni lah. Ni mungkin ada yang belum siap lagi sikit ni. Lampu kipas semua sama je lah macam bilik nombor 2, 3 tadi Ini semua mozaik semua, plug semua dah ada dah masuk. Lah. Yang dalam memang dalam keadaan dalam macam ni lah. Toilet dia ada sini, ada satu tadi. Yang satu lagi kat sana. Sana pun satu lagi toilet. Memang cantik rumah ni. Bersara rumah pencen lah, rumah pencen, rumah bersara. Alhamdulillah siap juga akhirnya dalam 5 bulan. Ni ruang tamu.
Okey, mantap. Okeylah, kita pergi luar lah. Kita pusing luar pula. Okey, dalam dah settle. Kita pergi luar. Ni bahagian luar dia, kita pusing lah. Ni bahagian ni tadi kat dapur sini, ni bahagian dapur lah tadi ni. Dia ada anjung sikit sini. Okey. Ni tak ada longkang lah, ada kaki 5 saja. Ni hari ni kemas-kemas lah, hari ni kemas-kemas. Besok dah pindah keluar lah, besok kita dah pindah keluar. Okey, ni ada tambahan kerja lah ni. Ni belakang dia ada box warning sikit. Bahagian belakang. Ni bahagian luar macam ni. Okey lah ni. Safety tank ni lah, kita bagi safety tank gelongnya. Manhole dah ada semua. Okey. Okey, ni bahagian luar tepi lah, aircon dah pasang. Okey. Manhole dah ada. Hari ni kemas-kemas lah, kemas-kemas. Pipe pun ada kat luar ni, dia request pipe, kita letak pipe. Pipe kat luar. Ni memang dia dekat layang-layang siapa yang berada dekat layang-layang bolehlah datang sini tengok. Nak tengok-tengok rumah depan-depan mata kan. Sebelum pasang kunci ni dia datang. Rumahnya. Okeylah, bagi anda yang berminat nak buat rumah tu bolehlah kontak saya, Encik Saidi. Seperti boleh kontak saya. Tertera nombor telefon di bawah ni, boleh je lah kontak saya, WhatsApp apa-apa, WhatsApp dulu lah. Itulah rumah dia. Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi lain masa. Okey, bye-bye.